Semak Sejahtera, kami dari khusus DEC 2173 akan membentangkan forum tentang peranan komuniti dalam pendidikan awal kanak-kanak. Pendidikan ini memerlukan sokongan semua pihak untuk perkembangan kanak-kanak yang seimbang. Jom ikuti perbincangan kami. Sejahtera dalam salah perpaduan kepada pesara dan rakan-rakan sekalian. Tajuk forum kita pada hari ini, peranan komuniti dalam menyokong pendidikan awal kanak-kanak. Yang kita tahu, pendidikan awal bukan hanya tanggungjawab guru dan ibu bapa. Kita memerlukan satu kampung yang besar. Okey, bersama saya adalah 4 orang ahli panel yang hebat untuk mengupas isu ini. Yang pertama, saya ingin memperkenalkan ahli-ahli panel pada hari ini. Yang pertama, Cik Melissa sebagai pakar NGO dan Cik Jessica sebagai sektor infrastruktur, dan panel ketiga Cik Syamira sebagai jiran, dan panel keempat Cik Kila sebagai sektor swasta. Seterusnya kita mulakan dengan panel 1 iaitu Cik Melissa. Bagaimana institusi seperti klinik atau NGO boleh membantu kepada dalam aspek kebajikan kanak-kanak? Terima kasih moderator. Institusi komuniti adalah satu tunjang kepada kesihatan dan kebajikan juga. Contohnya, NGO boleh mengadakan saringan kesihatan dan ceramah di tajuk tersebut. Dan ini juga penting untuk komuniti yang sehat dan melahirkan kanak-kanak yang cerdas. Kita juga perlu melihat isu daripada segi keibuapaan. So, di mana pihak sokongan perlulah membantu ibu bapa untuk meyakinkan mereka dalam mendidikkan anak-anak mereka tersebut. Baik, terima kasih Cik Melissa. Terima kasih, sangat menarik. Seterusnya, panel kedua Cik Jessica. Bagaimana pula dengan aspek persekitaran dan infrastruktur di kawasan perumahan kita? Okey, terima kasih moderator. Persekitaran yang selamat adalah hak untuk setiap kanak-kanak. Pihak berkuasa tempatan perlu memastikan taman permainan di negara dengan baik dan perpustakaan komuniti yang aktif berfungsi. Apabila komuniti menyediakan prasarana yang kondusif, kanak-kanak mempunyai ruang untuk meneroka dan belajar di luar bilik belajar dengan baik dan selesa. Baik, tepat sekali. Sekarang kita beralih kepada panel 3 Cik Syamira. Apakah peranan jiran tetangga dalam memastikan keselamatan kanak-kanak? Terima kasih moderator. Peranan jiran adalah mata dan telinga kita. Komuniti yang prihatin akan sentiasa memantau jika ada kes-kes penderaan atau pengabaian kanak-kanak. Sokongan sosial ini memberi perlindungan emosi kepada kanak-kanak. Selain itu, jika kita mengamalkan sikap peduli, kita sebenarnya sedang membina keselamatan kepada mereka juga. Baik, terima kasih panel 3. Ayah panel 4 Cik Kila. Bagaimana sektor swasta atau usahawan tempatan boleh menyokong program pendidikan awal? Terima kasih moderator. Sektor swasta boleh berkembang dari segi menjual seperti tajaan alat bantuan mengajar di taska yang mengalami kerosakan. Sumbangan ini sangat bermakna terutama di kawasan luar bandar sama ada di kampung. Pelaburan dalam pendidikan awal kanak-kanak adalah tanggungjawab sosial korporat yang akan memberi peluang jangka panjang kepada masyarakat dan negara. Baik, terima kasih. Baiklah, kita telah mengetahui tajuk perbincangan pada hari ini. Saya ingin bertanya soalan kepada panel 1, Cik Melissa. Kita sering mendengar tentang kebajikan kanak-kanak. Namun, apakah kesan negatif sekiranya komuniti mengabaikan aspek kesihatan mereka? Selain itu, apakah kesan positif pula sekiranya pihak NGO atau klinik mula memberikan intervensi di tadika? Kesan negatif adalah masalah kesihatan yang tersembunyi. Kanak-kanak mungkin akan mengalami masalah kesihatan yang tersembunyi seperti masalah penglihatan dan kekurangan makanan tersebut. Ini disebabkan tiada saringan kesihatan yang berkala ataupun selalu, dan masalah ini juga sukar dikesan pada peringkat awal dan hanya disedari apabila keadaan ini menjadi serius. Selain itu juga adalah perkembangan terbantut. Apabila aspek kebajikan tidak diberi perhatian, kanak-kanak lebih cenderung dan mudah untuk jatuh sakit. Keadaan ini menyebabkan perkembangan mereka
kerap jatuh sakit dan tidak hadir ke tadika tersebut sekaligus menjejaskan perkembangan pembelajaran dan sosial mereka. Manakala kesan positif pula adalah kanak-kanak lebih cergas. Bantuan daripada NGO dalam bentuk makanan berhasiat dapat membantu ataupun dapat mengembangkan perkembangan mereka daripada segi perkembangan otak dan dari segi pemahaman pembelajaran disampaikan oleh guru tersebut di tadika. Manakala ibu bapa lebih yakin, sokongan daripada komuniti memberi keyakinan kepada ibu bapa dan mereka tidak bersendirian dalam membesarkan anak mereka, dan hal ini juga mendorong lebih kepada komitmen mereka menghantar anak-anak mereka ke taska lebih yakin. Baik, terima kasih atas penjelasan tersebut. Jelas sekali kesihatan merupakan asas utama dalam perkembangan kanak-kanak. Seterusnya, saya ingin bertanya kepada panel 2, Cik Jessica. Jika kita melihat kawasan perumahan masa kini, terdapat taman permainan yang tidak diselenggara dengan baik. Apakah kesan negatif terhadap kanak-kanak sekiranya infrastruktur berada di dalam keadaan yang kurang memuaskan, dan apakah pula kesan positif sekiranya persekitaran tersebut dijaga dengan baik? Okey, yang pertama, kesan negatif, risiko kecederaan fizikal seperti penyelenggaraan yang lemah terhadap kemudahan taman permainan seperti peralatan yang berkarat atau rosak boleh mengakibatkan kemalangan serius kepada kanak-kanak. Kesan negatif yang kedua adalah peningkatan gejala sosial dan risiko keselamatan seperti kawasan yang terbiar dipenuhi semak samun serta tidak mempunyai pencahayaan yang cukup berisiko menjadi lokasi aktiviti yang tidak sihat, sekaligus mewujudkan persekitaran yang tidak selamat untuk komuniti yang lainnya. Terima kasih Jessica. Dan kesan positif adalah penyediaan ruang pembelajaran, contohnya luar bilik darjah, persekitaran yang terpelihara membolehkan kanak-kanak meneroka alam sekitar secara praktikal sekaligus merangsang kognitif mereka melalui pengalaman langsung. Yang kedua adalah pembudayaan gaya hidup aktif, seperti prasarana yang menarik dan kondusif mendorong kanak-kanak untuk lebih aktif melakukan aktiviti fizikal berbanding menghabiskan masa dengan gaya hidup sedentari di hadapan skrin televisyen. Baik, Cik Jessica. Seterusnya, saya ingin bertanya soalan kepada ahli panel ketiga, Cik Syamira. Dalam masyarakat hari ini, terdapat situasi di mana jiran tetangga kurang mengenali antara satu sama lain. Apakah kesan negatif sikap individualistik ini terhadap keselamatan kanak-kanak, dan bagaimana jiran boleh memain peranan sebagai pelindung yang memberi kesan positif kepada mereka? Kesan bagi saya, kesan positif merupakan sikap mewujudkan sistem kawalan komuniti, iaitu jiran tetangga bertindak sebagai pelindung atau mata dan telinga yang sentiasa peka terhadap kehadiran individu mencurigakan di sekitar kawasan tadika. Seterusnya, meningkatkan tahap keselamatan secara kolektif. Selain itu, kita boleh juga memberikan sokongan emosi dan kesejahteraan seperti kanak-kanak dan membesar dalam persekitaran yang penyayang dan inklusif. Seterusnya, perasaan dihargai oleh komuniti di sekeliling mereka secara tidak langsung dan akan membina keyakinan diri dan kestabilan emosi yang tinggi. Baik. Apakah kesan negatif? Kesan negatif pula, kegagalan mengesan kesan kes penderaan, iaitu sikap tidak mengambil peduli dalam kalangan jiran tetangga menyebabkan kes penderaan atau pengabaian kanak-kanak di premis bersebelahan sukar dikesan lebih awal, sekaligus mengakibatkan kecederaan fizikal atau trauma yang lebih teruk. Selain itu pula, kekangan perkembangan sosial kanak-kanak, iaitu ketiadaan interaksi yang positif dengan komuniti sekeliling menyebabkan kanak-kanak berasa terasing dan gagal menguasai kemahiran dengan individu di luar lingkungan keluarga. Baik, terima kasih. Saya betul setuju dengan pandangan tersebut.
jiran sememangnya boleh menjadi barisan hadapan dalam menjaga keselamatan komuniti. Akhir sekali, untuk pusingan ini, saya ingin bertanya kepada panel 4, Cik Kila. Sektor korporat sering dilihat lebih berorientasi keuntungan. Apakah implikasi sekiranya mereka mengabaikan tanggungjawab terhadap dikawal kanak-kanak? Dan apakah perubahan positif yang berlaku sekiranya mereka mula melabur dengan sektor tadika? Terima kasih. Kesan positif dalam komuniti membantu pendedahan awal kepada teknologi, sumbangan seperti tablet ataupun komputer daripada pihak swasta dapat membantu kanak-kanak menguasai teknologi dengan baharu. Yang kedua, kemudahan pembelajaran yang lebih baik. Tadika komuniti berpeluang memiliki kemudahan seperti penghawa dingin yang moden untuk hasil daripada sumbangan komuniti. Dari segi negatif, jurang kemudahan pembelajaran. Tadika di kawasan luar bandar masih menggunakan bahan yang secara digital untuk kekurangan peruntukan mendapatkan teknologi baharu. Yang kedua, pendidikan kurang relevan. Tanpa sokongan daripada pihak industri, pembelajaran diterima kanak-kanak mungkin tidak selari dengan perkembangan semasa. Terima kasih atas perbincangan yang sangat benar. Kini telah mengenal pasti isu dan kesan. Terima kasih atas perbincangan yang sangat benar. Kini kita telah mengenal pasti isu dan kesannya. Justru itu, saya ingin meminta setiap panel menjelaskan faedah yang boleh diperoleh dalam pelaksanaannya. Yang pertama, panel 1, Cik Melissa, apakah faedah dari aspek kesihatan? Penyakit dapat dikesan lebih awal dan langkah pencegahan dapat diambil dengan segera. So, melalui faedah ini, pemeriksaan berkala haruslah dibuat seminggu 2 kali untuk pergi ke klinik tersebut. Ini juga dapat memastikan perkembangan kanak-kanak tersebut di peringkat awal, dapat memberi rawatan kepada kanak-kanak itu lebih efektif dan kurang berisiko untuk kanak-kanak. Baik, seterusnya panel 2, Jessica, bagaimana pula dari segi prasarana? Terima kasih moderator. Yang pertama, mengkurangkan ketagihan bajet seperti menawarkan alternatif aktiviti yang lebih sihat dan interaktif bagi mengalihkan perhatian kanak-kanak daripada penggunaan peranti digital yang berlebihan. Yang kedua, mewujudkan persekitaran mesra kanak-kanak seperti menjamin sebuah ekosistem perumahan yang selamat, inklusif dan menyokong perkembangan menyeluruh generasi muda. Seterusnya, panel 3, Cik Syamira, apakah faedah yang boleh diambil oleh jiran tetangga? Terima kasih moderator. Faedah yang boleh diambil ialah pengukuhan integrasi nasional dan silaturahim, iaitu aktiviti kerjasama ini mampu mengeratkan hubungan antara penduduk berbilang kaum sekiranya melahirkan komuniti yang harmoni dan saling membantu. Baik, panel keempat, Cik Kila. Cik Kila, apakah peranan yang boleh dimainkan oleh sektor swasta selepas ini? Meningkatkan imej syarikat sebagai organisasi yang prihatin dan bertanggungjawab terhadap masyarakat. Contohnya, beban kewangan keluarga dibantu oleh sektor swasta untuk membantu kanak-kanak yang masih belajar. Baik, terima kasih kepada semua panel atas perkongsian yang sangat bermanfaat. Masuk cadangan. 16. Sebagai penutup, apakah carangan penyelesaian konkret daripada setiap panel bagi memastikan kesinambungan sokongan komuniti terhadap pendidikan awal kanak-kanak? Kita perlulah mewujud jaringan yang lebih formal antara klinik dengan tadika tersebut, dan ini juga boleh melaksanakan program saringan kesihatan berkala dan ceramah pemakanan untuk kanak-kanak tersebut, dan ini juga bagi memastikan aspek kesejahteraan fizikal kanak-kanak itu lebih sihat dan terjamin. Okey, pada pendapat saya, pihak berkuasa tempatan harus memberi keutamaan dengan
memperbanyakkan pembinaan ruang hijau dan kawasan riadah yang selamat di sekitar kawasan perumahan. Persekitaran yang kondusif ini sangat penting untuk merangsang perkembangan motor kasar serta kemahiran sosial kanak-kanak di luar bilik darjah. Terima kasih. Pada pendapat jiran pula, peranan skim rukun tetangga perlu diperkasakan sebagai ejen perlindungan kanak-kanak di peringkat awal. Jiran tetangga harus dilatih untuk menjadi mata dan telinga, harus untuk menjadi komuniti bagi memantau persekitaran yang selamat serta bertindak pantas dalam menyalurkan jika terdapat sebarang isu pengabaian. Terima kasih. Sektor swasta pula perlu lebih proaktif dalam mengamalkan tanggungjawab sosial korporat dengan menjadi bapa angkat kepada komuniti. Melalui tajaan dana, kerja-kerja penambahbaikan fasiliti, mendapat akses pendidikan berkualiti bagi kanak-kanak untuk sesi pembelajaran mereka. Baik, kesimpulannya, kerjasama bersepadu antara keluarga, pihak berkuasa dan komuniti adalah kunci utama dalam membangunkan ekosistem pendidikan yang holistik. Sesuai dengan Akta Taman Asuhan Kanak-kanak 1984, kebajikan serta keselamatan mereka adalah keutamaan kita bersama. Kini, kami membuka soalan sesi kami Kesimpulannya, kerjasama bersepadu antara keluarga, pihak dan komuniti adalah kunci utama untuk membangunkan pembelajaran yang holistik. Sesuai dengan Akta Taman Asuhan Kanak-kanak 1984, kebajikan serta keselamatan mereka adalah keutamaan kita bersama. Kini, kami membuka sesi soal jawab kepada audiens semua. Terima